Hari ni aku bawa mak dengan tok aku pi makan durian. Jom. Hari ni aku bawa mak dengan tok aku pi makan durian dekat pusat agro pelancongan Selama di Perak. Macam-macam jenis durian tu ada. Musang king, udang merah, semua ada. Kat sini lah tempat dia. Ni time ni kami tengah pilih durian. Ni tu nampak signboard dia. Untuk aku tengah menunggu durian. Sampai-sampai dia sauk terus durian. Tengok, tangan kanan, tangan kiri dia sauk. Bukan durian je. Cendol pun ada. Siap dengan pulut durian. Padu Tu tengok mak aku makan. Sambil duk gosip pula. Memang layan. Tu tengok timbunan-timbunan kulit dia. Memang banyak durian kat sini. Lepas kenyang makan, kami balik ke Pondok Tanjung. Dari jauh dah nampak dah kilang farm fresh. Rasa macam nak singgah pergi beli susu Sampai ke Ulus Petang, apa jangan lupa singgah mai makan laksa buyung Haji Omak. Kuah dia pekat, pedas, cukup rasa. Memang ngam layan lepas makan durian tadi.